Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid bin Muhammad Noor. Saya akan buat recording tentang teori perkembangan kerjaya, tugasan individu. Sini saya punya slide tentang teori-teori perkembangan kerjaya saya lah. Pensyarah saya Dr. Muhammad Haikal Anwar bin Adnan. Lepas tu saya punya saya punya pensyarah kedua Dr. Muhammad Ajib. Nama saya Zaid Muhammad Noor. Staff ID saya A205750. Seterusnya pengenalan pasal diri saya, slide yang pertama. Saya bekerja selama 15 tahun dengan RHB Bank. Lepas tu saya sekarang sedang mengikuti ijazah sarjana muda psikologi. Saya berpengalaman dalam operasi perbankan, perkhidmatan pelanggan, pengurusan prestasi dan komunikasi organisasi. Seterusnya hala tuju kerjaya saya hendak beralih daripada pegawai operasi kepada tenaga pengajar di bank saya, insyaAllah, selepas saya tamat degree psikologi ini. Seterusnya penilaian ke diri saya, kekuatan saya, pengalaman saya dalam industri perbankan lah, sudahlah hampir 15 tahun. Lepas tu kemahiran komunikasi, bimbingan rakan sebaya, minat saya mendalam terhadap ilmu psikologi ni. Lepas tu saya juga suka berkongsi ilmu. Kelemahan dan mungkin kekurangan saya lah. Kelemahan saya belum ada pengalaman mengajar secara formal. Lepas tu kekurangan sedikit lah berkeyakinan bercakap di hadapan ramai. So saya perlu untuk meningkatkan kemahiran fasilitasi. Ini untuk teori Holland pula. Saya paling tinggi di ESR, iaitu enterprising, kepimpinan, mempengaruhi orang lain dan membuat keputusan. Saya punya E, saya 32, sangat tinggi. Lepas tu S saya, sosial saya juga 29, juga tinggi. Iaitu mengajar, membimbing dan membantu. Dan seterusnya saya seorang yang realistik. Markah saya 26, juga tinggi, praktikal, sistematik dan mengikut prosedur. Kerjaya yang sesuai berdasarkan teori Holland ini iaitu sebagai tenaga pengajar di bank lah. Learning and Development Officer, Training Officer, pegawai HR dan Facilities Corporate. Seterusnya aplikasi tentang teori super. Tahap kerjaya semasa, establish stage, ciri-ciri iaitu mengukuhkan kerjaya, mengembangkan kemahiran, membina laluan kerjaya dan mencapai matlamat untuk lebih tinggi. Seterusnya saya punya perancang kerjaya saya untuk yang jangka masa pendek ni dulu, 1 ke 3 tahun ni. Itu tamat psikologi, belajar saya psikologi di UKM. Kursus train and the trainer. Seterusnya tingkatkan kemahiran pembentangan dan menjadi penceramah dalaman dulu. Untuk jangka masa sederhana 3 ke 5 tahun, mohon jawatan Learning and Development menjadi facilitator latihan. Seterusnya mendapatkan persijilan profesional. Untuk jangka masa panjang, jadi tenaga pengajar di bank, menguruskan learning and development, perunding latihan korporat, insyaAllah. Seterusnya refleksikan diri saya melalui teori Holland dan teori super. Saya mendapati bahawa pertama sekali minat, personality, pengalaman kerja dan pengajian psikologi adalah saling melengkapi untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang tenaga pengajar di RHB Bank, insyaAllah. Secara rumusan, kajian ini menunjukkan bahawa teori Holland membantu mengenal pasti kerjaya yang sesuai, dan teori Holland juga membantu merancang perkembangan kerjaya sepanjang hayat. Pengalaman kerja dan pendidikan psikologi saling melengkapinya. Perancangan kerjaya yang sistematik meningkatkan peluang untuk mencapai matlamat saya.
Itulah rumusan saya, dan akhir sekali sekian, terima kasih. Sedikit mutiara kata, perancangan kerjaya yang baik bermula dengan mengenal diri sendiri. Apa-apa kita kenal diri kita sendiri dulu, dan sentiasa bersedia untuk belajar sepanjang hayat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.